Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak masak soto masak merah. Bahan-bahannya kita ada sotong, gula sikit, garam sikit, cili boh, air sikit. Itu bawang yang saya tumbuk tadi. Okay, kita tunggu minyak panas sekejap. Okay, masukkan bawang sikit. Kacang-kacangkan ni bagi dia naik bau wangi. Cara blender nak tumbuk, saya lebih suka tumbuk bawang sebenarnya. Ini kalau malas tu saya akan gunakan blender, lemak masa sikit. Sebabnya kalau tumbuk kan dia bau, aroma dia unik sikit kan dengan blender. Sebab mak saya kat kampung tu suka tumbuk. Saya suka ikut style dia memasak. Kita nak bau dulu. Hari ni cuaca tak panas sangat, mendung. Okay, kita dah boleh masukkan sotong. Saya nak masak merah soto style saya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya masukkan sedikit cili boh. Terpulang pada sesiapa lah nak masukkan. Selepas masukkan bawang yang blender ke tumbuk tu, boleh masukkan cili boh atau cara masing-masing lah. Macam saya tak menentu. Kadang-kadang saya masuk cili boh selepas bawang tu dah naik bau. Kadang-kadang macam ni lah, saya masukkan sotong dulu ke. Lepas tu saya masukkan air sikit. Walaupun sotong tu ada air dah, dia sotong ada air dalam badan dia kan, dia akan keluarkan air. Tapi saya akan tambah sikit sebab saya suka kuah banyak. Anak-anak suka makan lauk yang berkuah sikit lah. Dia pun bawang yang saya tumbuk tadi agak banyak jugalah. Okay. Sekejap lagi masukkan gula. Garam. Atas pada cara memasak lah masing-masing. Kadang-kadang dia bagi kering dulu kan sotong masak merah ni, naik minyak, pecah minyak, barulah kita masak. Macam saya tak menentu, tengok keadaan. Saya suka yang masak style sekejap-sekejap macam tu, tak lama sangat. Sebab ni pun sekejap lagi mesti habis anak-anak saya makan ni. Okay, bolehlah kita masukkan sedikit gula, garam, garam halus, habislah cili boh tadi.
Ni kalau ikut style saya, kalau macam ni dah masak dah ni. Tak lama-lama sangat lah. Setengah orang masak ni dia akan tunggu sambal tu sampai pecah minyak. Dan saya basah cair macam ni okey ke? Saya nak rasa dulu. Secukup rasa. Dah nak masak dah ni. Memang ini macam dah nak masak dah ni. Kalau ikut style saya lah, tak perlu tunggu pecah minyak. Okay. Saya matikan api ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat. Potong ni nampaknya ada telur lah. Kan telur. Alhamdulillah. Rezeki budak-budak ni. Okay. Sotong masak merah dah siap. Okay. Yes. Sotong masak merah dah siap. Okay. Siapa-siapa yang berminat boleh dah try ke. Resipi soto masak merah yang simple ni. Okay. Terima kasih sudi menonton video singkat saya. Jika berminat bolehlah langgan saluran YouTube saya ni. Like dan share. Terima kasih semua. Assalamualaikum.